Selamat petang, adik sahabat. Petang ni kita pergi ke kebun. Iaitu kita tengok, orang kata kita tengok kan hujung bulan ni adalah musim buah. Tapi buah durian tak ada lah. Tu yang ruginya. Cuma buah rambutan, buah lansat, macam tu lah yang ada. Okey. Inilah keistimewaan di kampung. Kita boleh kutip buah di kebun. Kalau di rumah di Sibujaya, kita terpaksa belilah kebun sayur. Okey, dan ini nanah lah. Zabi baru nak jadilah sekarang ni. Saya rasa dalam hujung bulan 12 ataupun pertengahan bulan 1 mungkin zabi iban ni dijual di Sibujaya di lot 142 macam biasalah. Ini masih anak zabi iban yang ditanam sendiri, dan proses biji dia pun kita macam ni lah. Macam ni kita akan ambil untuk simpan benih. Benih ni kita pun ada jual. Benih zabi iban. Cili pun sebab kita tak berjajar. Lama tak berjajar. Jadi saya nampak cili ni banyak juga. Tak dijual. Jadi dia pun jadi macam ni lah. Kalau tak dijual dia akan banyaklah yang tu cili. Okey, nampak buah lima ni pun subur. 5 kasturi dah elok dah. Dah masa dia ni. Nanti kita ambil lah. 5 kasturi. Itu adalah rambutan lah. Dia buah ni agak-agak boleh dengan tangan lah. Kena dengan apa nama? Baik juga kena dengan tali elektrik lah, wire elektrik. Okey, rambutan. Coba. Ni rambutan telan lah. Nak makan macam ni lah. Okey, seterusnya kami pergi ke pokok lansat. Kita banyak pokok lansat. Sini adalah kawasan yang apa kata, kawasan sawit lah. Okey, pokok lansat di atas sana lah. Ini adalah tanah akik dan ini nanah lah. Dari dulu kebun mereka lah. Di sini mula-mula dulu kebun ni kebun lada. Okey, ni adalah yang saya bagi tahu tadi lah. Kita mencari buah lansat. Kalau kita nampak kekuningan, memang agak kalau kata banyak lah ni satu pokok ni. Nampak kuning lansat. Tapi kita banyak yang ni lah. Yang ni lebih masak sikit lah. Yang ni belum ni sangat. Masih hijau-hijau sikit lah. Dia rasa masam lah sikit kalau dia masih tak kekuning-kuningan. Okay, tapi sayang hanya satu ni. Kalau yang tahu ini adalah kulat tahun. Agak-agak memang mahal kalau jual kulat tahun ni. Sitik nak? Sitik je. Jenis ni lah kulat tahun. Kalau dulu kalau jual ni memang berharga lah. Kejap kulat tahun ni kalau jual. Tapi sayang tak banyak sangat ni. Tak tahulah. Dia nak bagi kita sebutir ni. Satu ni. Okay, sekarang ni Kek Nana memanjat. Ni lah pokok ni pun tak tinggi mana lah. Tak boleh lah. Kalau saya panjat pun
Saya tak reti sangat nak manjat ni, bab memanjat pokok ni. Kita tak panjat habis, cukup makan, kita bawa balik. Tu ya. Bila nak makan lagi, kita ambil lagi. Oh, saya nak. Walaupun kalau dia ada masak sangat, kalau sebagi saya lah, saya memang minat yang buah jatuh lah. Dia memang manis lah kalau buah jatuh dia. Sebab dia terlampau masak. Kalau dia terlampau masak tu yang manis. Dia tak seperti dalam ikan tangkai. Kalau saya memang minat macam ni lah, kopi buah yang jatuh macam ni, memang manis. Isi dia manis macam ni. Okey, buah langsat ni tadi kita letak ke atas raga. Kita simpan, kita letakkan, lepas tu kita hulur ke bawah. Bagaimana dia tak pecah daripada tangkai dia ataupun terbelurai. Dia akan elok lah. Cukupnya dah. Kalau itu dia nak cakap apa kita nak tahu dia lah. Okey. Susun elok. Seperti anggur ataupun ni namakan anggur Malaysia. Dah kalau mansal taknya. Dah kalau mansal mah. Dah kalau. Okey. Oh. Okey, pantuk ni 3 sebatang ni ya. Satu pokok ni ya. Ni pokok durian. Satu pun itu pun pokok durian. Tu pokok durian. Baru tahun ni ya, dia tak ada berbuah lah. Tapi mengeluarkan bunga, tapi hasil dia tak melekat lah. Bawah tu pokok daun sabung semua lah. Yang selalu dijual di Sibu Jaya. Sampai hujung tu semua pokok daun sabung. Okey. Banyak pokok langsat dah selesai. Ni pun ada tapi taklah lebat seperti tadi. Dia pucuk-pucuk ujung tu ya. Tu nampak tu. Kat hujung-hujung lah. Saya pun lama tak ni dah di apa nama orang dah dicantas. Tu dia naik balik lah. Tu dia naik balik macam ni memang subur. Cangkok manis ni. Ciri. Ciri dah ni dah. Petang-petang orang akan pergi sini lah, bagi baja dia punya zabi iban ni. Zabi iban ni seperti yang saya bagi tahu tadi, dia ikut keadaan tanah. Kalau tanah tak sesuai memang tak menjadi lah. Kami punya ni kami sendiri ambil benih, akhirnya sendiri tanam dan simpan untuk benih. Ada dijual. Pokok lemon sayang dah jatuh dah. Dia tak buyut. Kan mata sedek aku tambah. Ini mata sedek. Nó cái mật à? Ok.
Ini. Punya pokok rambutan pun selesai. Tu apa nama, buah tempedak. Buah lemon. Saya rasa dah elok dah buah ni. Lebat juga buah lemon. Pucuk. Ni pokok buah naga, tapi tak ada buah lah, belum buah lagi. Sebutir tu, tapi masih ni lagi lah, belum masak lagi, baru nak proses pembesaran. Ambil saya. Saja. Jangan ambil kebetulan ekor keluar. Ya keluar sama lah buah ya. Saya. Pak ni. Ambil belarah. Mana deh? Ya pengantik punya belarah punya. Nah, tahu betul. Tak apa, bila kita nak guna kita ambil. Sayur ni untuk ulam. Ya. Kacang. Kacang botol. Dah. Tuai susah ni. Kita tuai ya, ketak ya, tembuat. Ketua ya, awak lekau. Ya. Kelambu. Mana tu? Dengan suara burung. Suara kat kebun kita boleh dengar suara burung. Tenang. Inilah hasil buah langsat, buah rambutan tu